Assembly. Let's go for production. Sakina Kita nak main apa entah. Kita main kereta lumba lah hari ni. Tapi aku nak main bola. Tak apa, kita main bola dulu. Lepas tu sambung main kereta lumba. Betul-betul. Pandailah kau. Sedapnya bau. Macam kenal bau ni. Ih, ke mana tu? Dah agak dah bau kuih raya. Awalnya akak buat kuih raya. Puasa pun belum lagi. Sedapnya bau. Eloklah. Boleh rasa nanti. Betul. Dapat kita orang rasa dulu. Makan yang dalam balang tu. Yang ni panas lagi. Buka elok-elok. Sedapnya. Tahu tak apa. Kuih apa ni kak? Tak pernah nampak orang jual. Sedap sangat. Betul. Kau berdua bagi makan apa saja, semuanya sedap. Tolak batu dengan kayu je. Kalau batu dengan kayu boleh makan, mesti diorang kata sedap juga. Tapi kenapa? Kuih ni memang sedap. Rasalah. Sedap. Sedap kan? Resepi kuih ni Ros yang buat sendiri. Wah, pandai akak. Boleh jual ni. Memang itu rancangan akak bulan puasa ni. Akak nak ambil tempahan kuih raya banyak-banyak. Oh, sebab tu akak mula buat dari sekarang. Ya, itu juga salah satu sebabnya. Dan kau berdua masuk dalam rancangan akak. Tolong ambil tempahan dari kawan-kawan. Tak nak. Kita orang nak tolong makan je. Betul. Tolong je lah. Tak rugi pun. Nanti dapat upah. Tak gitu, Ros? Upah sikit je tau. Sebab akak nak kumpul duit banyak-banyak untuk ke Indonesia tahun depan. Apa cerita nak ke Indonesia pula ni? Tahun depan, Sekolah Ros ada buat program pertukaran murid di antara negara Malaysia dengan Indonesia. Kalau terpilih, Ros perlukan duit nak pergi. Jadi, kena kumpul dari sekarang. Oh, eloklah tu. Usaha sendiri. Betul. Jangan minta duit opah pula nanti. Apa salahnya? Opah mesti bagi punya. Ish, dah tu. Apa pun, jangan leka dengan kuih raya. Ibadah puasa yang lebih patut diutamakan. Faham? Faham, opah. Ipin, jom. Kawan-kawan mesti dah lama tunggu kita. Nak pergi main kan? Bawa ni sekali. Bagi kawan-kawan rasa. Kalau nak tempah, bagi tahu akak. Baik. Wah, sangat sedap. Saya suka. Iya, enak banget. Kak Ros jago buatnya. Sedap kan? Saya mau rasa juga. Ini bukan untuk kau makan sampai kenyang. Ini untuk rasa je.
Tapi aku suka. Sedap sangat. Dah tu, tempahlah. Betul. Siapa nak, boleh tempah dengan kita orang. Berapa harga sebalang? Dan apa nama kuih ni? Kak Ros tak cakap pula. Nanti balik aku tanya dia. Aku ada nama untuk kuih raya ni. Mesti ramai orang suka dan akan beli. Apa namanya? Kuih Bidadari. Akak dah tak buat kuih ke? Malam nanti sambung. Kau berdua tolong. Ada kawan-kawan nak tempah kuih? Harga pun akak tak bagi tahu. Macam mana diorang nak tempah? Betul juga tu. Salah Kak. Tak apa. Nanti akak lekatkan harga di balang kuih tu. Akak, kawan-kawan tanya, kuih ni nama apa? Kena ada nama ke? Mestilah, sebab kuih baru kan? Apa kata akak namakannya kuih bidadari? Kuih bidadari? Itu nama kakak Ehsan kan? Kalau macam tu, baik namakan kuih Ros. Kuih akak, nama akak. Tapi, akak tak terkenal. Cik bidadari hangat di pasaran. Betul. Kuih tu akan laku keras. Moncong nampak. Kenapa tu? Tak tahu. Panjangnya. Banyak barang ni nak buat apa? Akak nak buat kuih raya. Banyak tempahan. Dah agak dah. Alamak, macam mana nak bawa balik ni Upin? Banyak sangat. Tak apa. Korang bawa balik yang ringan je. Yang lain nanti abang hantar. Betul ke bang? Betul lah. Abang, apa kata abang hantar semua barang-barang ni? Kita orang nak jumpa kawan-kawan. Nak ambil tempahan kuih. Yelah. Yeay! Terima kasih Abang Is. Buruknya muka kau. Penuh dengan tepung. Lah, iya ke? Nah, barang-barang yang kau suruh budak tu beli tadi. Aik, kau pula yang bawa? Saja tolong. Dah, aku pergi dulu. Yelah, terima kasih. Is, nanti dulu. Is, letak kuih raya ni kat kedai kau. Tolong jualkan. Harga ada kat balang tu. Kalau laku, Ros tambah lagi. Boleh? Boleh. Dah, tu je. Upin Ipin mana? Aku nak 10 balang. Satu balang untuk aku. Ehsan bayar. Wah, asik. Ehsan baik banget. Yelah, aku bayar. Terima kasih, tak payung. Siapa lagi? Macam tu aku nak 4 lah. Okey. Saya mau 3. Aku nak tambah 2 lagi. Saya juga mau 3. Bagi saya 2. Siap. Dah, jom main.
amalan apa? Kan dah benjol kepala? Yish, tak ingat ke dah nak puasa? Kan lagi bagus fikirkan apa amalan baik yang korang nak buat bulan puasa ni. Ini asyik main je. Biasalah. Kita orang solat tarawih dan tadarus Al-Quran. Selain daripada tu, apa dia? Entah, macam tak ada je. Cuba fikir balik. Selalunya bulan puasa korang buat apa selain beribadah? Selalunya kita orang tolong akak dengan upah kemas rumah. Lepas tu tolong atuk cari buluh untuk buat lemang dan daun kelapa untuk buat ketupat. Itu pun dikira sebagai amalan baik juga. Membantu dan meringankan beban orang lain. Ipin, kita dah buat satu amalan baik hari ni. Betul? Kita orang ada ambil tempahan kuih raya untuk akak. Ui, banyaknya tempahan. Nasib baik kita orang ambil tempahan sebelum kepala ni benjol. Betul. Kalau tak, dah lupa terus. Bagus adik-adik akak. Nanti kau berdua tolong akak. Tapi jangan lupa yang utama masih lagi beribadah. Amalan baik ini semua hanya penambah pahala. Faham? Faham, Opah? Opah, nak solat 21 rakaat. Betul. Jangan lari dekat tu. Ipin. Kak, Nampak sini. 10, 12. Uish. banyaknya. Boleh jual ke semua ni? Boleh. Akak letak je di kedai Abang Is. Pasti habis punya. Laku keras. Ada lagi tempahan yang belum buat. Termasuklah kawan-kawan korang. Kejap lagi kita buat sama-sama. Hai. Baru lepas sahur. Takkan lapar lagi. Perut masuk angin. Yelah tu. Susun elok-elok. Baik, bos. Korang tak tidur ke? Tak. Kita orang nak tolong akak buat kuih. Ya, Opah. Ros cuba nak habiskan buat semua kuih hari ni juga. Lepas tu, tumpu pada ibadah puasa. Bagus. Upin, Ipin, dah baca niat puasa? Lupa. Lah, cepat baca. Ada masa sikit lagi tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hei, itu doa makan. Cuba bawa bertenang baca betul-betul. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah. Nasib baik Opah ingatkan. Kalau tak puasa kita, Ipin. Lalai betul. Is! Ros. Cepatnya kau datang. Ya, aku nak cepat ni. Mana barang? Upin, Ipin! Bawa kuih-kuih atas meja tu. Ish, mana diorang? Kena budak-budak ni. Amboi, sedapnya tidur. Kenapa? Kuih akak hangus ke? Tak adalah. Mari tolong akak. Kalau terjual semua ni, untunglah abang. Banyak komisionnya.
Wow, kuih ni dah ada nama. Iya ke? Kuih Ros Bidadari.